Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asmaul Husna yang 85, Zul Jalali wal Ikram. Allah yang maha mempunyai kemuliaan dan ketinggian. Allah mensifatkan ketinggian dan kemuliaan. Itu nama Allah dan sifat Allah. Ketinggian Allah itu jauhkan daripada perkara yang mensyirikkan Allah dan perkara yang melemahkan Allah dan kejahilannya Allah. Allah mempunyai kuasa, ilmu dan juga jauh pada perkara yang syirik. Itu menunjukkan ketinggian Allah. Dan Allah punya kemuliaan. Kemuliaan Allah itu Allah menurunkan wahyu pada para nabi dan rasul yang terdahulu dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran yang maha mulia. Karim itu nama Tuhan yang maha mulia. Karim itu daripada Zul Jalali wal Ikram. Akram itu maknanya lebih mulia. Kemuliaannya wahyu Allah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dalam semua hal perkara. Termasuk dalam ajaran agama yang disampaikan kepada manusia. Dikali agama Islam itu Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama si Allah itu adalah agama Islam. Ini menunjukkan kemuliaan dan ketinggian agama Islam itu karena datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama selain daripada Islam yang ada di dunia ini sebenarnya dikenali sebagai agama budaya. Agama hasil daripada ciptaan manusia itu sendiri. Manusia yang mereka-rekakan hal agama dan penyembahan yang mereka sembah. Berbagai penyembahan dalam agama jahiliah. Menyembah berhala, menyembah sungai, menyembah laut, menyembah pokok kurma, macam-macam penyembahan dalam agama jahiliah kuno. Begitulah juga dalam agama jahiliah moden yang ada sekarang ini. Walaupun orang itu nama Islam, tapi Islamnya sebab Islam bakar. Mak pak dia Islam, dia pun Islam lah. Tapi amalan dan tindakan mereka tidak mengikut sebagaimana ajaran agama Islam. Orang Islam yang macam ni dia berpengaruh macam-macam ideologi hasil daripada pemikiran manusia, termasuklah kepahaman sekular, kepahaman kebenaran. Untuk mencapaikan kebahagiaan kena hidup dunia ini, kalau tidak berpegang kepada agama, dia tak kira halal haram. Termasuklah perkara yang haram pada sapu belaka. Ini keturunan agama orang keturunan. Termasuklah memberi pinjaman yang dikatakan dalam Islam dihalalkan jual beli, diharamkan riba, tak boleh riba. Dia jual harga yang mahal lebih pada harga riba. Itu pun termasuklah pemikiran manusia orang Islam berkepahaman kapitalis hanya untuk mendapat keuntungan yang besar. Ini macam-macam lah aku nak dibincangkan. Ajaran agama ataupun ideologi selain daripada Islam yang berkembang di dunia ini sejak berdulu sampailah sekarang dasarnya hari kiamat. Agama yang sebenar itulah agama Allah yang berdasar pada agama Islam. Karena Allah memberi jaminan bahawa agama Islam itu agama Allah Zul Jalali wal Ikram. Allah yang memiliki ketinggian dan juga kemuliaan.
Itulah di antara persoalan yang boleh dibincangkan dalam atas nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Dan manusia juga hidup di dunia ini hendaklah mempunyai Dzul Jalali wal Ikram. Boleh mempunyai sifat ketinggian dan kemuliaan. Ketinggian manusia ini adalah dengan berilmu pengetahuan, dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkatkan darajat hidup mereka di dunia. Begitulah juga ketinggian manusia di dunia, kemuliaan hidup manusia di dunia ini. Hidup mulia, mati mulia adalah seorang yang dikenali, orang yang berakhlak yang betul, mengikut syariat Islam dan berakhlak, berakidah yang benar dan berakhlak dengan akhlak Islam. Itulah orang yang mulia. Inilah persoalan yang boleh dibincangkan, sifat Tuhan itu supaya dapat ada pada manusia yang dilihat di sisi ketinggian dan kemuliaan. Ketinggian dan kemuliaan manusia ini adalah mestilah berjuang untuk menegakkan ketentuan hukum Allah di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.